A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berbahasa Melayu wajiblah mahir. Jika tidak, haruslah diusir. Nak tahu di mana syurga dunia yang di bawahnya sungai mengalir? Mari ikut aku ke Cemerung, Berembun dan Langsir. Bermula dari Asia Flag, Tanjung Langsat, Pasir Gudang, Johor. Kami berkumpul seawal jam 8 malam untuk bergerak ke Terengganu. Dimulakan dengan bacaan doa sebelum kita bergerak naik bas. Semoga perjalanan ini, trip ini diberkati dan dirahmati Allah. Itu yang paling penting. Okay. Dah ready nak masuk dalam bas. Kita nak bergerak ke Cemerung. Okay, let's go. Niat bermusafir jangan dilupakan. Kita pergi ni niat untuk beribadah hanya kepadanya, insya-Allah. Okay, kita tadi stop berehat dekat R&R Macap Utara. Rehat, toilet break, makan dulu. Ada seorang tertinggal phone. Sayang tak jumpa pula tu. Dah turun try cari tak jumpa. Okay, so sekarang kita bergerak. Kita nak pergi ke singgah ke Segaman. Ambil seorang lagi akan naik daripada Segaman. Sebelum kita lalu Kuantan dan terus pergi ke Terengganu. Kita berhenti di Masjid Billah Shah. Solat subuh kat sini, siap-siap mandi, siapa nak mandi, tukar baju, solat subuh. Tengah ada tazkirah ataupun kuliah subuh sekejap. Okey. Selesai solat subuh, kita keluar pergi cari sarapan sebelum kita pergi ke Cemerung tu lah. Pagi di Cemerung, bas sekejap lagi dia akan keluar. Kita tinggalkan barang-barang kering, baju kering untuk balik nanti dalam bas. Bas nanti akan tunggu kita orang. Dia akan pergi ke Paka lah. So 3 hari lagi baru dia akan datang sini semula. Sekarang kita nak pergi sarapan, cik sarapan tu. Okay. Ada ramai hari ni. Tengok parking kat sini penuh. Okay. Parking kat Cemerung ni semua penuh. Maknanya ramai yang dah naik semalam dan ada juga yang dah naik hari ni sekali. Okay, trip ni kali ni aku rasa special sikit sebabnya ramai daripada tempat kerja sama semua. Daripada Asia Flag, kalau kau perasan tadi, tempat kerja, bas datang ambil, kita orang naik bas semua. Total line up 40 orang. Under Asia Flag Sports Club and Recreation lah. Sponsor sikit dan kita bayar separuh. Okay, jom kita nak pergi makan dulu sekarang, sarapan kat kedai-kedai tu. Sarapan dulu dengan bungkus makanan untuk tengah hari. Tu ada nasi minyak, nasi putih, nasi lemak dengan lauk-lauk. Dah ration dah masuk, dah siap packing. Sesi menimbang beg. Tengok member. Padu 17 sama. 17 kilo. 17. Ni ada borang yang kena isi declaration. Perakuan pendaki dengan nama saksi. Ni masing-masing ni semua tengah excited buat final check untuk packing. Bapak dia beg merah siapa tu? Milik besar tu. Onas. Ni kita punya tanker juga ni. Tengok beg dah macam nangka dah ni. Tak lari tu. 20 kilo. Okey, dekat kaki gunung ni, kat Cemerung ni ada tandas lelaki dan tandas perempuan. Kalau nak bersiap-siap, tukar baju, mandi ke semua, boleh pergi ke sini dulu. So trip kali ni macam aku rasa happy sikit lah. Sebab rasa first time ni bawa budak-budak office semua. Dapat full house 40 orang. Okay, bas penuh, satu bas penuh. So hopefully semua boleh sampai, naik dengan selamat, turun dengan selamat nanti lah. Amin. Okay, amin, insyaAllah.
kita nak naik atas. Let's go. Atas. Briefing dengan guide nanti dekat atas. Kita tinggalkan starting point. So bag aku hari ni macam okey sikit lah. 17 kilo je. Aku rasa first time bawa load macam ni lah. Biasa 7 kilo. Ini upgrade sikit jadi 17. Sini pun ada pokok ni juga. Pokok ni boleh makan ni buah dia kalau emergency lah. Ni belum masak lagi warna hijau. Kalau dah masak dia warna purple. Dia kat sini CPL ni ada dua loop lah sebenarnya. Sama ada kalau kita nak buat CLB, Cemerung, Lansir, Berembun, patah balik, turun. Ataupun kita nak pergi Berembun dulu. Okay. Macam biasa, dimulakan dengan briefing dan doa. Ini kira wajib lah untuk setiap event kita. Amin. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita start berjalan, bergerak. Okay, kat sini lepas briefing tadi masih lagi jalan konkrit macam ni lah, konkrit pavement lagi sebelum masuk ke laluan hutan. Permulaan hiking ni biasa aku akan sarankan untuk ambil ni sebiji atau 2 biji. Sebab dia gula-gula untuk bersukan yang mengandungi garam. So kalau kita ambil mungkin boleh kurangkan sikit risiko untuk kaki krem dengan izinnya lah. Makan dulu. Laluan awal-awal ni memang proper lagi lah. Ada tangga, batu-batu yang konkrit ni, ada jembatan. Kita menyusuri tepi sungai. Tepi-tepi ni semua boleh nampak sungai Cemerung, air terjun ni. Untuk kawasan rekreasi lah, untuk family boleh keluar datang. Kat bawah ni mandi-mandi, berkelah. Sungai tu ada kolam. Sedap juga mandi tu. Dekat bawah ni lengkap lah. Sebab sini tempat rekreasi. Okay, nampak ada tapak perkemahan 2. Ada 1. So siapa yang nak buat family camping, kat sini boleh lah. Ada jambatan gantung tadi. Okay. CBL 8,100 meter lagi di hadapan. Di sungai Y. Sebab sungai dia bentuk Y. Sini datang satu, sana daripada atas di bawah. Untuk sungai Y. Kita terus lagi mendaki untuk ke air terjun Cemerung. Kita naik, tengah mendaki sekarang. Macam aku pesan lah sebelum-sebelum ni, seelok-eloknya kalau mendaki ni kita boleh bertakbir. Dalam hati sebut Allahu Akbar. Antara sunnah Nabi yang ajar dulu. Mendaki sebut Allahu Akbar. Arif dengan Nas, shooter kita. Shooter ni maksud dia yang lead kat depan lah. Dia tonjol jalan. Kalau korang tak familiar lah dengan term-term hiking ni, salah satu dia shooter lah. Shooter tu yang kat depan sekali. Tu kalau yang dekat belakang biasanya kita panggil sweeper. So kali ni kat belakang Zomba dengan Wan potong jadi sweeper. Kerja dia menyapu. Siapa ada orang kat depan, sapu buat pergi atas, naik atas. Itulah tips kalau kita nak cocok orang depan. Kalau boleh jangan duduk rapat sangat. Sebab kalau orang depan pakai stick macam ni, kadang-kadang bila stick dia ke belakang boleh tercocok mata, bahaya lah. Pangan ni ada satu trail naik atas dengan satu trail pergi bawah. Tadi yang grup depan confuse mana satu. So nak tahu dia, tengok mana yang ada tali ni. Lepas tu track dia lagi licin macam ni kan. Ni laluan dia lah. Yang naik ni mungkin laluan lama dah tak selamat atau apa, dah pakai laluan baru. Dah turun sini, pegang tali. Seorang-seorang lah.
Ni yang bukit baru kita turun tadi. Dia curam sikit, ada tali. Mana beg yang besar-besar tu kena membelakangkan lah beg. Maksudnya beg dekat tempat yang open space ni. Sebab kalau jalan macam biasa takut beg tu sangkut dengan akar kayu. Kalau dah lepas, turun sampai sini dan kita boleh terus jalan lagi melintasi anak sungai. Kat sini best dia air. Banyak sungai dan air dia bersih lah. Boleh tengok ni sungai dia. Air dia pun jernih. Kita nak naik atas sana. Lagi anak sungai. Anak sungai, jumpa kalau anak sungai macam ni boleh light lu basuh muka, minum pun boleh. Terus air. Kita dah nak sampai ke persimpangan. Persimpangan untuk pergi ke air terjun Cemerung. Dengan kalau nak naik terus pergi ke CBL Berembun atau Langsir. Okey. Ada signboard dia kat situ. Sana dek? Sana, pergi sana dulu pas. Daripada sana nanti baru naik. Kita letak beg dulu. Okey, siapa yang nak summit ke, siapa yang nak pergi ke four step pula. Ke air terjun, boleh tinggal beg dulu kat sini. Kita tinggal beg kat sebelah sana lah, senang sikit lintas sungai dulu. Air tengok kat bawah ni dah cantik dah. Yang tak kat atas cantik kak. Buka kat Sungai Bangang. Alright. Melintas ni pasal siap aku pakai sandal, aku tak hang. Dia melintas pegang dan tali. Tu air terjun dia dekat atas sana tu. Kejap lagi kita naik kot sana, trek kat tepi sampai air terjun dia. Sekarang kita nak naik atas ni dulu, tak beg. Member ni kena belum miang. Apa dah kena miang bulu, nampak sebelah sini yang kena miang bulu bengkak sikit, nampak merah-merah. Sebelah tu okey. So, moral dia pakailah sarung tangan. Pakai glove ataupun berhati-hati nak pegang capai apa-apa kena tengok-tengok dulu lah. Kalau bulu-bulu ke pokok rotan tu berduri jangan pegang. So, kena naik atas ni, kena hiking sikit. Bag semua tinggal dalam 15 minit kot. Siapa yang first time naik CBL ni, aku sarankan pergi lah dekat air terjun ni. Sebab air terjun dia cantik, bolehlah tinggalkan kenangan, ambil gambar. Kalau tak rugi lah, sayang lah. Kadang siapa yang penat, diorang dah tak nak naik lah. Cuma itulah sayang kalau dah sampai sini tak pergi kan. Kalau tunggu bawah tu, tu tempat kita tunggu tadi. Kita nak naik atas, pergi ke air terjun. Alright, air terjun Cemerung. Okey, ada group yang dah sampai. Oh, ni signboard lama dia. Okey, ni signboard baru dia. Okey, kita berada di air terjun Cemerung, Hutan Terengganu. Jom kita pergi. Okay, daripada sini dah nampak tu ada kolam dalam tu warna hijau. Subhanallah, cantik air dia. Okey, sekarang tengok. Allahu Akbar. Itulah air dia, air terjun dia. Okay, jom kita pergi dekat sikit lagi dengan air terjun dia. Okay, kita tengok ni. Air terjun Cemerung. Masya Allah, cantik. Itulah aku kata, siapa kalau yang dah sampai dekat bawah tadi, dia tak nak naik atas, memang rugilah. Kejap je, rasa 5 minit je tadi hiking nak sampai sini. Lepas tu korang boleh tengok lah yang air terjun tu. Kawan-kawan ni kat belakang.
Dah settle, bergambar semua kat atas tadi. Tak boleh lah tengok air. Kena basah sikit. Dalam sikit. Baru jadi. Oh, air je ni. Air sedap. Apa? Jom tengok. Dah settle semua, bergambar mandi-mandi sekejap kat sini. Kita gerak balik pergi ke simpang tadi tu. Nak teruskan perjalanan pergi ke Camby. Targetnya kita makan tengah hari Camby tadi. Jom kita patah balik ke simpang tadi, sungai. Okay, sampai balik kat simpang tadi, dah boleh siap-siap pakai beg. Lepas tu dah boleh naik atas sana tu. Okay, dah ada yang start naik tu. Dekat sini kena set up balik beg-beg mana yang tak okey. Kena make sure okey lah sebelum agak naik atas. Pergi ke Camby. So dah start jalan pacak. Okay, kalau nak tahu, inilah dia baru permulaan kita nak start hiking. Tadi kita main-main je, intro, nak main air. Sekarang baru start hiking. On the way ni, okay, jumpa ada sofa spring. Tengok. Ada apa? Sofa spring. Ada tilam spring, tengok, boleh berayun. Ni aku panggil sofa kalau jumpa tengah jalan on track. Ini memang grade A punya. Cuba duduk kan, okey. Siap boleh berbuai. Steady. Buai ni. Aduh, okey, jom sambung. So kat sini lepas daripada simpang tadi tu boleh tahan jugalah bukit dia. Naik pacak tengok tu. Daripada tadi kita tunggu depan jalan. Macak. Macam dah ada nampak yang hilang senyuman kat atas tu. Senyum sikit Pika. 160. Ha? Heart rate? Stop dulu. Slow-slow. Temperature naik Okay, kita sampai R&R. Kita nampak lagi banyak kereta Alza, kereta Vios. Berhenti pit stop sekejap, isi minyak. Oh, ada kancil tebur tu kat atas. Laju. Ada juga terdapat pokok pisang kat sini. Tengok ni pokok pisang. Hutan. Nak sampai tempat checkpoint pertama, kita nak rehat. So tu nampak ada tempat rehat dah. Macam biasa, video aku ni aku nak bogel semua, nak tunjuk korang macam mana track dia. Tak nak tunjuk yang seksi-seksi je. Keruing besar. Kita sampai di keruing besar. Okay, ada meja-meja bench ni buat berehat. Okay. So, keruing besar. Inilah dia keruing pokoknya. Okay, dari keruing besar, jom kita nak terus pergi ke Bukit Taubat. Itu Camby. Okay, kat sini ada simpang. Kalau nak turun, boleh ikut sana. Ke Cemerung tu 1,600 je. So buat keputusan yang betul kat sini. Nak balik sekarang, tapi no way back. Tak apa aku dia. Jom, daripada keruing besar, jom kita jalan naik ke atas. Ni gunung pertama kau Pertama Ha? Sama. Gunung pertama. Kita doakan dia berjaya. Biasanya kalau gunung first ni dah berjaya, kau tak serik, balik nanti confirm nak repeat. Kalau daripada keruing tadi ni nak sampai ke Bukit Taubat, boleh tahan lah kau. Kalau harap kau tak bertaubat awal lah. Jalan tu. Okay, lambung lagi terus jalan. Terus je ni, pacak sampai atas. Tangga pertama kat track ni. Nak naik sebelum sampai ke Taubat. Ni straight lagi tu, highway lagi. Highway bawah. Highway sampai atas. Jom, lagi terus. Okay, ada grup yang dah turun 34 orang.
So dah lepas 3 tu ada lagi kat belakang 30 lebih kurang. Maknanya diorang ni yang depan ni padu lah, laju daripada Langsir turun 1.5 dah sampai sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal dalam YouTube apa? Oh, serius lah tengok Oh. Baru balik tahan tu. Ni nak buat CBL pula. Terima kasih bang Tengok layan Itulah, siapa nama bang? Saya. Awi. Awi Okey, Ais. Okey, jalan tu. Ada jumpa seorang. Dia kenal pula. Dia dah turun lah. Steady. Ni lagi grup-grup. Layan Taubat ni boleh, tapi nak melayan sungai, lepas sungai Bangang tu Bangang terus. Nama pun macam tu dah kan? Akak ni pun setuju dengan aku, sama juga. Dekat puncak Bangang yang paling bangang setakat ni, track ni Kalau PY, tak lalu Bangang. Tu lah, abang buat CLB lah tu Turun pun ni lah situ Turun Berembun. Kalau ke Berembun, Bukit Lutut pula Ada. Okay, jom sambung jalan. Okay, jumpa kawan baru tadi, Awi. So harap semua ni taubat nasuha lah. Bukit Taubat. So naik lagi puncak Taubat nanti. Muka sengih semua, senyum dah sampai bertaubat dah. So CBL 6,000 meter lagi kat depan distance. Okay, all the best guys. Habis take 5 daripada Bukit Taubat. Simpan dah dulu sekarang ni. Kita naik puncak Taubat. Tangga ni. So orang kata kat sini baru bermula. Bermula perjalanan kita. Kita tagak naik atas. Tanya dah banyak mengucap. Tapi alhamdulillah lah, sebab kita baru bertaubat kan, jadi kurang sikit memaki lah. Assalamualaikum. 3 flavor lagi. Masuk konten ni bang. InsyaAllah ada. Nanti boleh tengok bang. Tengah live ni. Live pula. Ada record ada nanti. Diorang kaya oi. Selamat. Tu grup line up yang baru turun juga tadi, 35 orang dia orang. Ada lagi kat belakang ni. Sekejap tengok jalan jap. Sekejap tengok jalan. Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, kita bagi dia orang turun dulu. Sini pun dah boleh nampak banyak pokok periuk kera sebelum sampai ke Camp B dekat puncak Taubat ni. Banyak ah sana tu. Okey, kat dalam hutan tu. Banyak juga. Alright, jom. Jalan. Tengok ni dah landai sikit dah ni. Dah nak sampai dah tempat rehat kerusi tu. Sampai dah puncak Taubat. Lepas puncak Taubat baru ke Camp B. Okey. Puncak Taubat. Ni geng-geng gogo kita. Baru pukul 2.10 kita baru dekat puncak Taubat. Kalau ikutkan pace ni slow sikit lah. Tapi okey lah, tak ada yang injet lagi. Kalau kau tengok lagi 5,800 meter nak ke puncak CBL. Tapi tak apalah sebab kita plan pun sampai ke Y je hari ni. So lag dulu lah. Daripada puncak Bukit Taubat tadi kita nak gerak ke Camp B. So yang ni dah tak pacak lah, landai sikit kot. Dan tak jauh. InsyaAllah jom jalan. Itulah cuaca dah nampak mula gelap sikit. Harap yang terbaik je lah.
Tak nak minta tak turun. Tak nak minta turun juga. Tapi yalah, kita plan je. Dia yang bagi rezeki. Turun-turun, tak turun tak apa. Okay, dah nampak dah tu sungai dia. So kita kena cross. Ada jembatan. Kalau dulu jembatan ada. Mana jembatannya lagi tak? Tak ada kan? Tak ada. Masuk sungai lah kita. Dah tak ada lah. Dah tak dalam masuk ya. Sekarang ni ramai memilih tak nak berhenti sini Tu lah. Tinggal tali je, dah tak ada dah jembatan. Oh, tak ada jambatan lah. Masuk sungai, nak buka kasut lah. Ni dah butuh kan? Ni lah, jembatan ni dah roboh. Dah roboh. Kena kepala Kan? Kena kepala air kot. Oh. Sebab kalau tak dulu kan sini banyak sampah-sampah kayu. Okay, so jembatan dah tak ada. Tapi ikan tu ada lah. Nampak ikan tu. Buka kasut lah kalau korang tak nak basah. Alamak, Zaki dah ni, dah pujuk ikan. Kita tengok ikan tu. Dia dah sampai sini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau boleh tengok ikan ni. Tengok dia sepa kaki pula tu. Dia lah 3 jari kan. Okay, sampai je terus hujan. Ni lah ikan dia. Jom tengok jap. Aduh. Aku cakap boleh tangkap. Ni lah maksud dia tangkap. Bukan tangkap buat apa pun. Pegangnya lepas tu lepas. Ni. Mak lepas. Tu. Berapa kilo? Gila, ya Allah. Berkawan dengan ikan nampak. Itulah. Tengok 3 ekor sekali. Okay, bye. Aku nak letak beg dulu. Inilah seronoknya. Ni pemberi makan ikan. Murah rezeki dia. Ni Camby. Okay, dia punya kemah. Kalau jom kita tengok apa ada kat sini. So masing-masing solat dulu surau dia. Okay, ni Camby dia. Group sampai awal dia dah solat dulu. Member ni kata dia dah serik dah, tak nak repeat lagi. Tapi aku cakap dengan dia, tunggu balik seminggu ni. Seminggu dia tengok balik gambar-gambar video, confirm. Rindu. Silap-silap tahun depan jumpa lagi. Jom makan dulu. Dia kena makan. Pukul berapa ni baru nak makan tengah hari? Dekat pukul 3, 2.55. Kena makan. Tak makan nanti lembik. Nasi bungkus yang kita pack kat bawah tadi. Nasi putih, ayam kari. Makan, bismillah. Kau tengok banyak ni ikan dia ni. Ni semua ikan. Semua ikan. Ulu kaki dia makan. Kalau baling makanan lagi dia datang. Tengok sikit dia. Ini. Pula sana tu ada cerita. Ada cerita tak ada jalan. Okey. Tak nak lalu air. Jom. Kita dah lepas makan tengah hari, sekejap lagi kita naik nak pergi Y. Jom, let's go. Apa? Jalan dia bubur juga sini lepas hujan tadi. Walaupun sekejap
laluan selut lagi. Ada pokok ni dengan tak buluh. Okay, nak ke CBL lagi 5.1 kilo. Tapi esok lah baru kita shoot ke Berembun, puncak Berembun. Sekarang kita kena cross sungai ni dulu. Okay, cross sungai ni. Basah kaki, basuh dulu tadi kotor-kotor kan. Basuh dulu. Okay, dah bersih. Sambung lagi jalan. Masih terdengar lagi guruh-guruh kat atas. Tapi dah tak hujan lah sekarang ni. Cuma macam masih mendung lagi cuaca. Pokok bawah ada sungai. Oh nice lah, cantik lah. Cantik scenery sini. Sungai sini jap. Jernih air dia ni. Oh, ni best. Kan cantik kan? Subhanallah. Oh, best ni, tempat ni mandi. Ada kolam. Oh, cantik. Sini pun ada ikan sikit. Saki baki yang tak turun ke Camby lagi lah ni. Ok lah, besar-besar 2 jari, 3 jari pun ada kat tu. Ok. Oh, tu banyak. Oh, nice. Sayang-sayang tak nak masuk juga kan pasar. Ok, jom jalan. Macam biasalah, lepas kalau daripada sungai memang nak kena naik lah lagi. Tu ada naik bukit sikit. Cuma tak heavy macam Bukit Taubat tadi lah. Sekarang baru pukul 4. Tapi dah suasana dia dah gelap dah dalam ni. Okay, laluan dia macam ni. Ikut ni banyak tali-tali semua tepi-tepi ni. Follow je. Nak ke CBL lagi 4.6 kilo. Alright, so ini guide tutup sekejap sebab jalan kita nak ke Camp Y, ke sana terus, bukan ke Seraya Besar. So ni dia dah tutup. Jangan pandai-pandai naik lah. Okay, ni jalan kita ke Camp Y. Kat mana-mana track pun paling mudah ni lah, signal, tanda dia lah. Kalau ada jumpa benda ni maknanya kita on track lah. Carilah. Kalau kat sini dia punya marking tu dekat-dekat, so maknanya tak jauh, nanti ada marking lagi, senang lah, mudah untuk kita ikut. Susuri je track ni. Ini ada jembatan baru lagi ni, ikut jembatan ni mungkin dia orang buat bulan 1 itu, masa buat apa orang panggil cuci, buat bersihkan track balik. So ni baru lagi jembatan ni. Cantik laluan ni. Ada pokok melintang. 4.1 km dah tanggal lah daripada tiang dia. Teruskan berjalan. So sekarang ni dah pukul 4.17. Keadaan dalam hutan ni dah gelap dah. Sebab mendung. Sampai dah Camp Y. So itulah best dia duduk belakang ni. Kita sampai, diorang dah siap. Diorang dah siap kemah.
So sekarang pukul 4.34. Itulah sampai. Kan? Sampai Camp Y, diorang dah siap pasang fly. Kita tinggal cari pintu masuk mana je ni. Siapa nak tidur dengan aku? Kau nak tidur dengan ni ada 1-0 sini. Boleh je. Ujung sana pun ada 1-0. Mana fly kita? 1-2. Oh, sana 3. Siapa solat tu? Said Oh. Okay, jom kita pusing dulu tengok apa ada kat sini. Camp Y. Tunjuk kau sikit. Ini so ni campsite dia. Ni ada tandas. Ada tandas. Aku nak tunjuk korang macam mana tandas dia. Tandas dia ginilah, tertutup. Jadilah daripada tak ada kan. Tak perlulah kau nak pergi korek lubang. Ini tempat persalinan tu. Ni tandas lagi satu. Okay. Okay, ni lagi satu. Ada 2 sebelah-sebelah lah. Okay lah, ada air, ada mangkuk tandas. Tutup. Right, so tu tandas dia. Ni. Ni memang campsite yang dah dekat sini, surau dia. Surau. Ini ada dapur dia. Dapur. Tengok mak tengah memasak tu. Ni ration-ration. Aku lupa nak bawa keluar nanti jap. Tapi dah cukup dah ni masak ni. Tempat memasak. Ini tim gogo nak pasang fly. Ni camp lagi. Ni untuk guide. Untuk guide. Nak panas badan ni kak? Nak naik lagi ke? Okey. Steady mana? Lecak lawan jalan. Kau punya kemah ni Din? Ni kingnya kemah ni. Kingnya kemah. Satu berjaya juga dia pacak lah kat sini. Dah beli lama dah Setahun dah. Rezeki lah, rezeki. Jadi bos Jadi alhamdulillah best. Okey jom. Kita mandi. Turun dia sini. Luar dia ada tangga. Oh dah proper lah macam nak pergi bilik air dah. Kita mandi kat sungai sana. Dia ada 2 sungai. Nak mandi sungai sini ke ada sebelah pun ada sungai lagi. Kita dijemput oleh ikan. Tengok tu dah ada ikan lah. Ikan ni kecil lah. Aku rasa sini pun okey dah sebab ada batu. Sini je lah. Hari pertama ni overall okey lah. Cuma kat belakang sekarang ni pukul berapa? Pukul 5. Masih ada satu group lagi yang last belum sampai. Jess anak dia, Syuk laki dia dengan Abel. So ginilah cara dia mandi. Rendam dulu kaki, lepas ni gosok gigi, mandi. Right, jom. Sebab kita dah solat semua siap Zuhur, Asar. Lepas mandi ni tunggu chef siap masak. Tu makan lah. Yang lain-lain tu free and easy je. Ini betul-betul healing. Sejuk kan air dia kan. Sedap kan. Kenduri tengah kenduri nampak. Biskut. Maggi. Ni tengah kenduri gini. Berjamaah. Inilah dia. Bawah kemah besar. Alhamdulillah. Inilah 23 Ni mini dapur. Ada Maggi, ada air panas, air kopi. Kau dapat dia bawa apa? Dua tau. Kurangkan load dia. So kita bawa 3 lampu solar ni satu kita pasang kat sini Camp Y, 2 lagi plan nak pasang dekat Langsir esok. InsyaAllah. Nak pasang dekat surau ni. Kita wakaf lampu solar. Wakaf lampu solar. Semoga bermanfaat kat hiker-hiker yang seterusnya datang dah terang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
First time ni azan tak jadi. Repeat. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Mati dah. Wan azan man. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Da'wahum biya subhanakallahumma tahiyatu fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Malam-malam momen lepak borak-borak dengan member. Ni antara time-time yang best lah. Time ni semua cerita keluar. Kemah sini lain pula ragam ni. Main apa tu kad Uno.